Assalamualaikum semua. Hari ni Ruby nak kongsikan produk kecantikan yang Ruby gunakan, iaitu Newtox. Newtox ni Ruby dah gunakan selama 3 minggu. Sebab selalunya kalau kita menggunakan produk kecantikan ataupun makeup, nak tahu ia sesuai atau tidak dengan kulit wajah kita, kita gunakan sampai 2 minggu. Dan kita tengok feedback. Kalau kemerahan, kalau rasa gatal, semua tu better stop lah. Tapi Ruby berpuas hati dengan produk Newtox ni sebab Ruby dah gunakan 3 minggu. Jadi bila 3 minggu tu Ruby rasa kulit Ruby lagi bersih, lembap, segar. Dan Ruby inspirasi jugalah dengan kecantikan Nur Fazura kan, Duta Newtox Malaysia. Jadi bila Ruby tengok dekat Guardian, dekat Watsons, Newtox ni macam best je kan. Sebab dia daripada ekstrak sarang burung. Lepas tu kalau gunakan Newtox ni untuk kulit Ruby yang oily, normal, kadang-kadang berpeluh kerap, kadang-kadang macam kombinasi, jadi sangat sesuai. Ruby pun bawa pencuci muka Newtox ni ketika keluar. Sebab kalau nak solat tu kita akan cuci makeup kan. Jadi Ruby dah pakai makeup remover dan Ruby apply cleansing foam daripada Newtox. Okay, kita mulakan macam mana Ruby mulakan skin regimen menggunakan Newtox. Okay, first kali Ruby gunakan Newtox cleansing foam yang ini. Nampak ke? Dia menyegarkan, membersihkan, mencerahkan. Dia siap ada Birdnest Collagen and Oxyfusion, sesuai untuk kulit normal to oily skin type. Okay, bagusnya produk Newtox ni Ruby rasa sebab dia neutral, tak ada paraben, tak ada mineral oil, lepas tu tak ada colour. Jadi ini sangat minimalis lah macam tu. Jadi tak harsh sangat untuk kulit Ruby yang kadang-kadang sensitif. Jadi selepas gunakan cleansing foam, kita akan gunakan moisturizing lotion. Moisturizing lotion ni pun best juga. Lepas je bersihkan muka, pakai moisturizing lotion bagi melembab. Dia macam pelembab lah untuk muka. Selalu kalau kita selalu pakai pelembab kan, kulit kita tidak cepat tua. Kan betul tak? Kalau kita rajin melembabkan kulit muka kita, ia akan melambatkan lagi proses penuaan. Jadi yang ini moisturizing lotion. Ni this one. Moisturizing lotion ni dia memberi kulit kita segar, lepas tu melembabkan, siap bagi balancekan pH kulit muka kita. Ruby belum lagi beli yang alat yang boleh check tahap kelembapan kulit. Jadi next time kalau Ruby ada review lagi, Ruby akan gunakan, nak tengok betul ke tidak kan dia punya fungsi moisturizing lotion ni. Okay, seperti biasa ada Birdnest Collagen dan Oxyfusion. Perfect for all skin type, especially for dry skin. Yes, sebab kulit kita ni ada mood dia. Kadang-kadang dia nak berminyak, kadang-kadang dia nak kering, kadang-kadang dia normal. Ada waktu normal tu memang Ruby rasa macam wah, macam kulit orang Korea dah ni kan, lembabnya kulit, shine, elok kan, segar, berseri. Tapi ada satu masa dia akan kering sampai yang kita boleh nampak dekat sini dia crack macam tu kan, kering. So masa tu apply lotion, moisturizing lotion tau, bukan lotion yang badan tu. Moisturizing lotion untuk muka ni lain. Jadi dapatkan produk yang sepatutnya untuk kulit. Jangan memandai-mandai pakai produk yang kita tengok dekat commercial TV cantik je, tapi sebenarnya tekstur dia tak sesuai untuk kulit muka. Jadi nak cantik ni pun kena try and error lah. Okay, lepas dah gunakan moisturizing lotion, Ruby akan gunakan serum. Yang ni adalah yang terbaik sebab untuk menjaga anti-aging, kita kena start menjaga kulit kita dari usia 25 tahun dah boleh start dah. Okay, so 25 tahun tu kalau dah mula pakai produk anti-aging, mulakan dengan serum, InsyaAllah anda akan awet muda. Gitu.
Okay, ni Newtox Advanced Serum Concentrate restores and rejuvenates. Okay, akan merawat kulit kita, memberikan lebih kesihatan kepada kulit kita lah. Kalau kita jenis yang malas tu, Ruby aplikasikan serum ni lepas dia cuci muka semua pak Ruby siapkan terus. Tak ada nak tunggu macam nak tengok TV dulu ke, nak apa ke. Memang start dengan regimen untuk jaga kulit tu terus, and then Ruby bagi dia kering elok-elok, bagi masa untuk dia meresap. Jangan lepas pakai produk ni terus tampan, pakai produk ni terus pakai ni kan. Jadi kena plan-plan. Jangan lupa urut kulit juga. Kalau kita urut kulit kita, dia akan bagi apa tu, kita punya aliran darah tu lagi mudah. Macam mana kita bagi tahu ayat tu, dah lupa dah. Okey, mempercepatkan aliran darah, bagi bila kita massage kulit kita kan, macam pung. Lepas dah gunakan Newtox Advanced Serum Concentrate, kita gunakan Newtox Anti-Aging Cream, firms, lift and tones, perfect all skin types. Ni dalam bekal putih ni. Ni dia. So yang ini kebiasaannya Ruby guna yang ini pada waktu siang, and ni waktu malam Ruby gunakan Newtox Night Repair. Tada. Yang ini Newtox Night Repair ni pun ada fungsi dia. Waktu malam selepas kita nak tidur, kita nak siap, selepas kita dah cuci muka semua tu, lepas pakai anti-aging cream, pakai Night Repair. Jadi terus tidur, boleh rehatkan diri. Tak payahlah macam nak main handphone ke, tidur lambat ke kan, jangan. Kalau nak cantik memang kena cukup tidur. Tapi untuk yang ada anak kecil, memang tak boleh nak tidur awal lah kan. Jadi why not, sambil-sambil nak mendodoi anak tu, bolehlah pakai Newtox Night Repair. Alang-alang kan tu tak. Okey, kemudian sekarang Ruby nak tunjukkan cara Ruby aplikasikan semua produk ni. Tadi Ruby dah cuci muka. Mana ketahuan Ruby. Ni pun muka masih tengah basah-basah lagi ni. So Ruby pakai je lah Harap-harap you all nampak, sebab Ruby hari ni guna manual focus untuk lens pancake ni. Sebab lens Ruby jenis yang bersih lama, jadi dia akan bunyi bila kita gunakan autofocus. So sekarang kita gunakan moisturizer lotion yang ini. Sapu rata kat seluruh muka. Lepas tu kita boleh start massage. Kalau nak V-shape kan muka, buat urut. Tapi moisturizer lotion ni dia cepat meresap, jadi kena cepat sikit kalau nak urut kan, gentle macam tu. Kemudian buat macam ni. Sebab lotion ni jenis cepat meresap, jadi kalau kita urut kasar-kasar nanti tak anjal lah kan. Kita kena manja-manja kan. Okay, biarkan sekejap. Lepas tu nanti dah rasa macam semuanya meresap, dah elok, kering kan, boleh gunakan Newtox Advanced Serum Concentrate. Okay, gunakan yang ini. Ni masih lagi dalam gelas kaca dia. Ni jenis-jenis, jadi anda perlu pump untuk sedut dia. Satu sedut manakah? Okay, ni Ruby tak selalu letak kat tangan, Ruby terus buat macam ni. Tak suka benar dengan serum ni. Pakai pun macam pakai.
sapu rata, kemudian kita urut. Tapak tangan kita ni ada heat dia, jadi gunakan urut. Urut. Okay. Serum ni pun cepat meresap. Jadi bila dah urut tu, dia macam ni. Jadi anda akan rasa perbezaan dekat kulit. Rasa segar, rasa macam moisturize. Gunakan heat kita ni. Okay. Bagi kering, bagi meresap sebaiknya dekat kulit muka. Lepas tu nanti kita boleh start dengan Newtox Anti-Aging Cream yang ini. Ruby dah guna banyak juga ni. Okay. Anti-Aging Cream ni Ruby rasa macam Ruby tak pakai banyak sangat, dalam satu calit macam ni Ruby dah boleh guna. Okay, sapu rata. Ni pun kita urut juga. Manjakan diri kita, urut elok-elok. Kalau boleh gunakan jari yang ini, jari yang ini kat mata sebab dia kurang tekanan. Gunakan heat daripada tapak tangan buat macam ni. Okay. Sekarang pun dah waktu malam, dah sesuai juga untuk Ruby gunakan Newtox Night Repair yang ini dalam bekas merah ni. Krim dia warna putih, masih lagi kekalkan warna, tiada pewarna. Okay. Dah pakai ni, bagi dia kering sikit. Dia cepat meresap. Semua produk Newtox ni cepat meresap. Jadi Ruby rasa macam jimatkan masa. Sebab tak payah macam nak tunggu lama-lama ke kan. Lepas tu Ruby pun ada masa spend dengan anak. Lagipun memang sebagai ibu muda yang baru kan, jadi macam kalau tak dapat jaga kulit ni, kita akan lanjut usia sebelum tiba waktunya. Jadi Ruby pun kita kena menjaga, walaupun penat mana, walau sesibuk mana, walau tak ada waktu rehat sekalipun. Kulit muka, kesihatan diri, badan, semua kena jaga elok. Okay? So kita pakai Night Repair daripada Newtox. Sapukan.
Ruby biasanya kalau bagi night repair cream ni suka guna heat je. Tada! Inilah dia hasilnya. Ruby dah amalkan 3 minggu dan Ruby berpuas hati. Ruby harap sangat wanita-wanita di luar sana, ibu-ibu di luar sana mulakan menjaga kulit anda. Dia bila kita menjaga kulit wajah, automatically kulit tangan kita pun terjaga. Sekali lah sakit baki tu kita urut-urut dekat tangan, jadi kan dia berguna untuk semua tempat kalau boleh. Kalau sini dah okey, bawah leher tu pun urut sekali buat macam tu, okey? So, terima kasih kerana sudi menonton YouTube channel Ruby.my. Jumpa lagi untuk review seterusnya. Okay? Bye. Assalamualaikum.